subsidi gas LPG nak ditarik? Biar betul, Mat. Assalamualaikum semua. Dengan tidak semena-mena, muncul dakwaan mengatakan kerajaan akan menarik subsidi gas petroleum cecair atau LPG apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengumumkan pelaksanaan Ops Gasak bermula 1 Mei lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengelakkan kita membuat sebarang spekulasi dangkal, penting bagi kita untuk memahami tujuan sebenar Ops Gasak ini terlebih dahulu. Ops Gasak atau Operasi Gas Memasak ini digerakkan oleh KPDN bermula 1 Mei hingga 31 Oktober 2025 bertujuan untuk membantras ketirisan subsidi LPG. Dua fokus utama operasi ini ialah: pertama, membantras penyelewengan melalui aktiviti haram di kanting, dan kedua, mengekang penggunaan tong bersubsidi oleh sektor industri dan komersial. Di kanting ialah aktiviti pemindahan gas dari tong LPG bersubsidi kepada tong tidak bersubsidi dan dijual antara harga subsidi dan di bawah harga pasaran komersial. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini mendapat keuntungan atas angin kerana harga yang ditawarkan sedikit rendah daripada harga komersial, dan ini pastinya menjadi faktor penarik sama ada untuk jualan domestik mahupun penyeludupan keluar negara. Bagi fokus kedua pula, iaitu mengekang penggunaan tong bersubsidi oleh sektor industri dan komersial. Buat masa ini, tindakan di peringkat premis jualan makanan lebih kepada aspek advokasi berhubung peruntukan undang-undang di bawah Peraturan Kawalan Bekalan Makanan Pindaan 2021 Akta Kawalan Bekalan 1961 yang telah pun bermula sejak 15 Oktober 2021, iaitu di bawah pentadbiran kerajaan sebelum ini. Dengan penjelasan ini, diharapkan spekulasi tidak benar berkaitan penarikan subsidi LPG dapat dihentikan. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi.